Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Nama dia Mus'ab bin Umair. Dia ni ikut Muhammad di Madinah. Bos, cerita macam ni, saya dah masuk Islam. Pocik dia kata, aku hantar hang pi ikut juga apa? Tak boleh pakai, dia sendiri pi. Sa'ad bin ini cerita kawan hak mati aras bergegang ni. Dia sendiri pi. Tombak bawa juga pi. Dia duk mai tu sepupu dia, As'ad bin Zurarah, kata dekat Mus'ab, dia kata ini sepupu aku kenal dia. Yang ni dia kata kalau hang boleh terang dekat dia macam hang terang dekat Usaid tadi ni, bukan dia masuk Islam, satu Bani Ashhal akan masuk Islam. Dia ni very powerful. Dia kata dia kata B. Orang percaya dia, orang akan ikut dia. Tak apa, Mus'ab kata tak apa. Sampai macam tadi juga, Mus'ab kata duduk, saya boleh terang semua apa yang kalau boleh terima, alhamdulillah. Kalau tak boleh, saya minta diri, saya balik ke Mekah. Very gentleman. Bila terang, jadi Usaid juga dia pun. Dia kata kalau saya nak masuk Islam, lagu mana? Dia ni kata tak apa, mandi, pakai bagi bersih apa semua cantik. Saat lagi mai kita bagi asyhadu an la ilaha illallah, sembahyang 2 rakaat. Okey, kata masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az balik dekat kaum dia, depan ni pula tengok air ni seorang lagi nampak. Dia kata aku tak mau cakap banyak. Dia kata kalau hampa percaya kat aku, hampa ikut aku, kita masuk Islam. Menaruh pakai amai asyhadu an la ilaha illallah, satu Bani Ashhal tanpa kecuali seorang pun semua masuk Islam, baik laki-laki baik perempuan. Itu jasa dia. Lepas itu mai perang Badar dia join, mai perang Uhud dia join, mai perang Khandaq, perang yang ketiga berlaku pada tahun 5 Hijrah. Mai perang Khandaq dia jadi cerita di situ. Dia kena panah di tangan dia, dalam hadis kata betul-betul kena urat darah, urat besar dia. Bila kena tak boleh nak stop bleeding. Tak boleh nak stop bleeding. Nabi cuba rawat luka dia. Nabi cuba rawat dengan menggunakan besi panas. Dulu cerita besi panas ni dia panggil kai. Al-kai, alif lam kaf ya, al-kai. Berubat pakai besi panas. Dia panaskan besi, dia pak di tempat sakit tu. Cerita pengubatan besi panas ni ada dalam beberapa hadis. Satu hadis kata Nabi buat. Nabi rawat orang dengan kaedah al-kai, besi panas. Satu hadis kata, Nabi kata kalau hampa boleh elak daripada guna pengubatan besi panas, itu lebih baik. Satu hadis pula, Nabi melarang berubat dengan besi panas. Dia ada 3 hadis. So ulama ambil kesimpulan kata apa? Itu sah berubat dengan besi panas. Tapi ada hadis kata Nabi guna cara tu untuk merawat. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Nabi guna tombak yang dipanaskan, letak di tempat luka dia. Elok sat saja. Lepas tu bengkak. Dalam hadis serta hadis yang sahih, bengkak. Lepas tu jadi lagi. Dalam keadaan tu, dalam keadaan luka dia duk jadi makin membengkak apa semua, dia pergi jadi hakim membicarakan geng Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi dalam perang Khandaq. Bani Quraizah dah janji akan pertahankan Madinah dan pertahankan Nabi. Bila Quraisy mai serang daripada arah utara, Nabi pergi bertahan di sana. Salman Al-Farisi suruh buat parit, jangan bagi mereka boleh masuk. Bani Quraizah ni tiba-tiba belot, mereka nak attack Nabi kat belakang. Berita ni dapat tahu dekat Nabi. Nabi dandan tarik pasukan dia, pergi blok mereka ni pula, menyusahkan Nabi. Bila habis perang Khandaq, Nabi kata mereka ni mesti dibicarakan. Ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Mereka mesti dibicarakan. Bila nak bicara mereka minta, kami mau yang membicarakan kami ini ialah Sa'ad bin Mu'az. Kami mau dia yang bicarakan kami. Pasti kami ada percaya dekat dia. Dia membicarakan kisah Yahudi ini dan dia jatuhkan hukum mati dekat lelaki-lelaki ni. Bila dia jatuhkan hukum macam tu, Nabi kata Allahu Akbar. Hang jatuhkan hukum, diperkenankan oleh Allah. Hukuman itu mai daripada langit ke-7. Nabi kata begitu. Sa'ad bin Mu'az. Lepas dia habis jatuh hukum kepada keadaan sakit dia makin teruk, akhirnya dia mati musababkan kepada cedera yang kena di lengan dia tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad bin Mu'az ini mati, bergegar arash, terbuka pintu langit. Dan dia ni satu orang yang sangat istimewa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah mati dah dia, Nabi masih tak boleh lupa dekat dia lagi. Nabi masih tak boleh nak lupa dekat dia lagi. Satu hari orang mai bagi hadiah jubah yang dibuat daripada sutra kepada Nabi. Nabi tak boleh pakai sebab sutra, pengharaman laki-laki pakai sutra sudah turun pada masa tu. Tapi Nabi panggil sahabat mai tengok betapa cantiknya jubah sutra ni. Sahabat pakat mai pegang, pakat duk kata cantik. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa nampak jubah sutra ni cantik? Lebih cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Nabi kata begitu. Nabi cari lupa dekat dia. Nabi kata, hampa kata ni jubah ni cantik. No. Lagi cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Ulama hadis kata apa? Itu endorsement daripada Nabi. Dia memang nama dia ada dalam syurga. Mai lagi satu pula cerita apa? Ketika mayat dia, ni cerita mayat dia diusung waktu nak pergi dikebumikan. Dibawa mayat dia nak pergi ke bumi, di antara orang yang terlibat mengangkat mayat dia tu ada orang-orang munafik. Munafik ni orang tak kenal, nampak dia macam beriman tapi sebenarnya munafik. Ada di kalangan hadis diusung mayat Sa'ad bin Mu'az ini munafik. Bila depa usung, kata apa? Qala al-munafiqun ma akhaffa janazata. Orang munafik ni terkeluar di mulut. Dia kata apa? Awak ringan sangat mayat dia ni. Ma akhaffa janazata. Ringan mayat dia ni. Pasal apa? Cakap munafik ini orang pergi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal malaikah kanat tahmiluh. Nabi kata malaikat tolong bawa jenazah itu, tolong usung. That's why hampa rasa ringan. Kerana malaikat doa ada kot celah-celah tu, tolong usung jenazah dia. Subhanallah, tuan-tuan. Cerita Sa'ad bin Mu'az ini sangat dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kita nak beritahunya apa? Macam tu punya hebat Sa'ad bin Mu'az. Kena juga dengan himpit kubur. Siapalah kita? Siapalah kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita dia apa? Sekali garap dengan 14 hari lagi nak puasa. 14 hari lagi nak puasa. Ramadan ni satu bulan bonus Tuhan bagi kat kita. Tuhan akan bagi pengampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan Ramadan ini. Kita dah baca dah cerita tadi ni, macam mana orang yang berdosa dititik satu titik hitam. Bila titik hitam penuh, dia akan jadi orang yang mendustakan ayat Quran. Semua kita dah baca. Kita dah baca dah cerita macam mana sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az jadi satu orang yang hebat. Kita tak boleh pergi sampai level Sa'ad bin Mu'az ni. Kita boleh bagi korang dosa kita, kita boleh bagi naik darjat untuk senang masuk syurga pun dah cukup. Bila masa kita nak buat ni? Ramadan ni. Ramadan ni tuan-tuan, satu kita kena jaga apa? Tarawih jangan miss. 30 hari, kalaulah 30 hari malam Ramadan, 30 malam tarawih. Jangan miss. Tak boleh buat masjid, buat di surau, tak boleh buat di surau, buat di rumah. Jangan miss tarawih walau satu malam. Jangan miss sahur. Kerana pada sahur itu ada barakah, Nabi kata. Jangan miss. Jangan miss tahajud ketika bangkit bersahur. Bangkit pergi awal sikit. 2 rakaat aja tahajud. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas itu turun pergi makan apa sikit, cukup tunggu subuh. Jangan miss benda-benda ni semua. Pasal apa? Kita kesuntukkan masa. Kita kesuntukkan masa dan kita tak tahu bila time kita. Tak mau dah duk tanam azam, duk berjanji, tak mau dah. Orang putih kata apa? Dia kata efforts better than promises. Duk promise, duk janji, duk berazam ni semua merepek. Put an effort. Letak satu usaha. Tak mau dah duk merepek janji. Orang kata apa? Mereka kata azam tahun baru ni ataupun azam nak beramal bulan Ramadan ni umpama sampan. Dia kata. Umpama sampan. Macam perahu, sampan. Pasal apa? Biasanya ke laut. Dia kata. Oh, ni pandai dia pandai. Lepas tak azam tahun baru dengan azam nak beribadat bulan Ramadan ni semua umpama sampan. Kita bagi duk baca.
Biasanya ke laut dia dah. Tak jadi. So kali ni kita nak kena letak effort, kena ada satu usaha nak buat. Tak mau dah duk janji-janji. Tak mau janji apa tapi buat. Daripada janji tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ramadan 14 hari lagi, kita pun dah tak sabar tunggu, masuk saja jaga. Di antaranya apa dia? Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama al-a'rabi faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman aqaba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam." Atau kama qala, hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Sayyidina Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dalam syurga dia ada bilik. Dia ada ghuraf, dia ada bilik-bilik. Kan? Ni hotel ni buka dah. Apa resort? Bertam Resort. Kalau tak ada bilik, buka kat pintu boleh terjun dalam kolam tu. Allahu Akbar. Kita dengar-dengar tanya lah semalam baru balik. Tanya tu semalam baru balik. Ini bukan bilik Bertam Resort, ini bilik syurga tuan-tuan. Ini bilik syurga lagi dahsyat daripada Bertam Resort, lagi dahsyat daripada Hard Rock Hotel Penang. Buka kat pintu, dive terus masuk dalam kolam. Yang ni lagi dahsyat. Sesungguhnya bagi syurga itu ghurafan, ada bilik-bilik. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bilik ini bilik see-through. See-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Lah hotel-hotel lah duk ambil dah konsep ni, konsep syurga ni. Kan? Ni arkitek-arkitek yang duk buat drawing hotel, mereka pun duk baca agak benda ni. Macam mana nak jadikan hotel ni syurga? Ada buat bagi sungai tajri min tahtihal anhar, dah buat dah. Bilik hotel bawah lalu duk main sungai, duk lalu kat bawah, dah ada dah. Dia buat pula bilik see-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bilik see-through. Okey. Nabi SAW kata syurga ni ada bilik-bilik, yang bilik itu orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bila Nabi kata lagu tu, faqala a'rabi, bangkit satu Arab Badui. Weh, dia kata ni macam mana ni? Aku tak boleh bayang ni. Dia tak boleh bayang. Kita lah ni dah jumpa dah, bukan kata bayang, jumpa dah. Bilik hotel daripada katil dengan pancong duk nampak. Tak karut kan tuan-tuan. Dia buat see-through. Tak boleh cerita ada kita masuk pergi. Bini duk tengok daripada katil tu. Kata anda duk buat lagu ni. Tengok kau duk. Dah tengok kau duk. See-through. Syurga tak apalah, dia tak ada kencing berak, dia tak ada apa, dia kira duk dalam tu lagu duk. Ini dunia tuan-tuan. Tapi kena apa agak sikit dia nak kena pintu. Kawan ni lagu duk tengok lagu tu. Tak lalu kita. Tapi di syurga esok dia kata apa? Dia kata orang dalam boleh tengok luar, luar boleh tengok dalam. Faqama a'rabi, bangkit Arab Badui ni. Dia faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Badui ni tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, ni siapa nanti dapat bilik ni?" Badui sudah syok. Siapa nanti dapat bilik see-through ni? Qal, "Liman aqabal kalam." Nabi kata orang yang akan dapat bilik syurga yang see-through, boleh tengok luar dalam ni, ialah orang yang masa hidup di atas dunia cakap baik. Aqabal kalam. Perkataan yang keluar daripada mulut dia, Masya Allah, tak ada siapa sakit hati. Dia cakap orang dengar, semua acceptable, boleh terima. Dia marah pun orang tak sakit hati. Dia nasihat lagi lah orang rasa bersalah bila dengar nasihat dia. Macam tu. Wa at'ama at-ta'am. Orang yang di atas dunia dulu, dia suka belanja orang makan. Kita mau bulan puasa ni, belanja orang buka puasa, kita dapat pahala macam dia. Tak kurang walau 1 hun pun. Kita pun puasa, dia pun puasa. Kita dapat double pahala puasa pasal kita bagi dia buka puasa. Wa adama siyam. Orang yang puasa jaga sepanjang masa. Wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Dan orang yang dapat bilik itu adalah orang yang waktu malam orang tidur, dia duduk semayang.
Dan dia main umur-umur kita ni, malam mesti bangkit ni. Mesti bangkit. Bukan bangkit sembahyang, bangkit pergi pancak. Mesti bangkit. Baru tidur saat pukul 12, pukul 2 bangkit lah. Okay lah, masuk buka lampu, pupak ambil. Buang air, main tidur balik. Sehari, lagi 2 jam, pukul 4, bangkit pula. Bangkit pula, masuk pancak pula. Nak main tidur lagi ke? Buahlah 2 rakaat dulu. Tapi dia yang tidur apa ni pukul 2, sehari pukul 4, ganti bangkit lagi. Asal lagi lah sembahyang lah. Tak sembahyang. Nampak tuan, kita ni selalu yang duk jadi ikut tengah, duk kacau kita ni, iblis lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini orang yang akan mendapat syurga yang biliknya see-through. Mudah-mudahan Ramadan ini kita akan dapat mempertingkatkan lagi amalan kita yang kurang banyak ni. Nah, mudah-mudahan. Kita sambung bacaan kitab tu baru baca. Kita sambung bacaan kitab kita. Sikit yang nak baca kitab malam ni. Kita masuk muka surat 152. Muka surat 152, masalah membuat belot itu diharamkan oleh syarak. Dia nak abang yang tu. Belot diharamkan oleh syarak. Belot ni apa? Itu dulu. Belot ataupun dalam bahasa hadis ni dia kata ghulul. Ghulul ni apa? Imam An-Nawawi kata, yang kata belot ataupun ghulul itu ialah khianat. Khianat. Maksudnya apa? Orang bagi dekat kita trust, kepercayaan, kita khianati kepercayaan itu. Khianat. Yang kata ghulul, yang kata belot ni apa dia? Suka ambil hak orang. Suka menceroboh hak orang. Hak orang, hak kita. Hak kita, hak kita. Ini ghulul. Ini ghulul. Pengkhianat ataupun pembelot. Yang kata ghulul, khianat ini apa? Kaki sakau. Dia nak sakau. Hak orang semua dia nak gabui, dia nak ambil kat dia. Semua nak ambil. Hak ni dia nak commission, yang ni dia nak semua. Ini ghulul. Dia kata. Asalnya yang kata ghulul ni ialah orang yang mengambil harta rampasan yang belum dibahagikan. Itu asal dia. Bila berlaku perang, harta yang dirampas daripada pihak musuh tu dia panggil ghanimah. Ghanimah tu akan dibahagikan kepada orang yang ikut berperang. Dia tak dan tunggu dah nak bahagi, dia ambil dulu. Pasti dia ada satu benda dia berkenan, dia ambil dulu. Itu ghulul. Asal ghulul yang tu. Tapi Imam Nawawi kata no, bukan macam tu. Ghulul ini dia umum, dia tak kira siapa-siapa juga yang mengkhianati amanah orang, dia dianggap ghulul. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata belot itu maknanya tiada mempunyai kepercayaan, tak amanah. Itu ghulul, itu belot. Maka apabila orang percaya kepadanya, maka ia buat menyalahi kepercayaan orang. Itu belot. Orang trust dekat dia, orang percaya dekat dia, dia khianati kepercayaan itu. Okey? Dia buka sekolah agama. Dia buka mahat tahfiz. Orang percaya dekat dia. Orang pergi bagi duit, orang infak dekat dia dan sebagainya. Surau nak buat, duk tak siap-siap situ lah. Kereta dia yang duk tukar kah. Orang yang bagi melihat dan memerhati. Dia ingat nak tolong mahat tahfiz. Dia ingat nak tolong sekolah agama. Dia pergi bagi duit. Hari itu minta derma, kata nak buat. Benda tu duk macam tu juga. Kereta dia duk tukar berapa kali lah, setahun 3 kali tukar. Duk upgrade. Tapi ustaz, ini belot, ini ghulul. Melainkan dia ada buat menjaga lain. Dia ada buat menjaga lain dan memang dia amanah sungguh. Hak orang bagi asin, hak ni hak menjaga dia punya, tak apa. Yang ni Allah saja yang audit dia. Orang atas dunia tak ada siapa audit dia. Siapa tahu? Sendiri tahu. Kalau dia belot, dia tahu. Dia jawab dengan Allah. Dia esok answerable kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Orang bagi kepercayaan, dia khianati kepercayaan itu. Maka apabila orang percaya kepadanya dan dia buat menyalahi kepercayaan orang itu, seperti seorang mati meninggalkan wang kepada seorang anaknya. Dia buat contoh. Bapa ada anak 5 orang. 5 anak ni dia ada seorang dia percaya.
Daripada 5 anak ni, dia ada seorang anak yang dia percaya. Okay? So dia beritahu kat anak hak dia percaya ni. Duit ayah dalam bank ada banyak ni. Duit ayah dalam bentuk apa ni ada banyak ni. Bawah tikar ada banyak ni. Duk rendam buat sorok dalam tangki ayah ada banyak ni. Abang, kat anak hak dia percaya. Anak dia berkata, tak apa ayah, okey ayah, tak apa. Esok, ayah amanah dekat hang yang ni semua. Dekat adik-adik semua, hang urus semua. Okey. Ayah dia jalan, dia perhabang kat adik-adik semua. Dia kata, duit ayah ada lebih kurang 30 ribu ya. Padahal ada 300 ribu. Dia kata ada 30 ribu ya. Dia gulul, dia belot, dia tidak amanah kepada ayah dia dan keluarga dia sendiri. Dia bawa contoh, seorang mati meninggalkan wang pada seorang anak, maka anak yang lain tak tahu berapa banyak wang yang ditinggalkan oleh ayah. Maka datang anak yang ditinggalkan wang padanya berkhabar kepada waris yang lain, iaitu RM10,000 sahaja, padahal RM12,000 ni. Tulis kitab ni tahun 50-an dulu. Dia buat contoh, banyak tu kira banyak lah, 10,000 dengan 12,000. Lah mana ada sembang 10 dengan 12. Nampak? Dan 2,000 telah diambilnya dengan tiada siapa tahu. Dia sakau 2,000 kat dia. Dia sudah sakau 2,000 kat dia. Adik-adik dia bawa 10 ya, padahal 12. Ini contoh yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Maka oleh syarat haram ia. Dalam agama itu haram. Itu haram. Itu sudah kira tipu. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas qal nazalat hazihi al-ayah wa ma kana lin-nabiyyin an yaghulla fi qatifatin hamra uftuqidat yawma badrin. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, turun ini ayat, kira-kira maknanya, dan tiada sayurnya bagi seorang Nabi itu membuat belot pada sehelai kain baldu merah. Jadi zaman Nabi dengan sahabat-sahabat pergi perang, harta rampasan dah dapat, letak satu tempat. Ada sehelai kain baldu merah. Cantik sikit kain ni. Jadi sahabat-sahabat yang pergi perang ni benar ni eye catching. Baldu merah sudah tarik mata mereka pergi tengok. Dia tekaran kain tu dapat kat aku cantik. Semua pakai duk terangin. Okey. Mai masa nak bahagikan harta rampasan ni, ghanimah ni, baldu merah tak ada. Baldu merah tak ada. Tak tahu siapa ambil. Itu cerita dia. Yang telah hilang ia pada hari perang Badar, dan baldu merah itu setengah daripada barang rampasan daripada kafir yang kalah di dalam perang pada hari itu. Berlaku kes tu macam tu. Masalah kehilangan sehelai kain baldu daripada kumpulan barang-barang rampasan pada perang Badar. Apabila telah hilang kain baldu merah itu daripada barang rampasan, maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kain baldu merah tu missing, tak ada. Sebahagian sahabat ni sudah mula berprasangka. Mula hang duk tengok aku, duk tengok siapa yang selinap. Siapa yang pergi ambil kain tu dulu sebelum dibahagikan. Lebih teruk lagi apa dia? Dia kata, maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat Nabi akan yang mengambil kain itu ialah Nabi SAW. Apa punya orang? Dia pun boleh syak kata Nabi. Dia ambil benda tu. Tu nak kata apa? Manusia. Yang tu yang kata manusia. Dia boleh syak kata Nabi ambil. Masya Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, faqala ba'dun nas la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhazaha. Maka kata setengah daripada mereka itu, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ambil dulu. Ada orang sudah keluar macam tu. Bila keluar perkataan setengah sahabat Nabi yang demikian itu,
maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan salah sangka mereka itu dengan turunnya Quran. Tak apalah Nabi. Faham, Allah hantar mai ayat Quran nak bersihkan Nabi daripada sangka buruk itu. Maka itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa anzalallahu tabaraka wa taala wa ma kana linabiyyin an yaghulla ila akhir ayat. Dan diturunkan Allah, Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, akan satu ayat Quran. Maknanya tidak sayogia dan tidak sewajarnya dan tidak sepatut sekali-kali bagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perbuatan belot itu. Turun ayat Quran. Adakah hampa boleh ingat nabi buat benda ni? Turun ayat. Begitu. Biasalah berprasangka ni, biasa. Kan Nabi hari giliran dia di rumah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ramai. Hari giliran di rumah Aisyah, tengok Nabi bangkit. Aisyah ni kan dia muda, dia kahwin dengan Nabi, dia muda. Jadi kebudak-budakan tu ada. Lagu berbual lena, lepas tengok Nabi bangkit, buka mata sebelah, tengok dia prasangka. Dia ingat Nabi nak bangkit pergi rumah bini lain. Nampak? Nabi bangkit, Nabi ingat Aisyah tidur. Nabi pakai kasut, ambil kain, Nabi keluar. Aisyah ni satu macam yang ada ikut kat belakang. Nak tahu nak pergi rumah siapa. Tengok-tengok Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Pada muka Nabi pergi kubur. Nabi sampai sana, Nabi doa. Dan dia rasa bersalah, rasa guilty. Allah, aku dulu ingat macam-macam kat Nabi. Lari balik. Nabi nampak kelibat bayang dia duk lari balik tu. Nabi nampak. Nabi buat tak tahu lah, balik sampai di rumah. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, Aisyah, hang kata tadi, hang nampak Nabi. Hang kata tadi, nampak kalut dalam gelap ni. Lari balik tuan-tuan, sampai mesti pernah ham. Ya, mana aku tak tahu. Nabi kata, hang kata tadi. Dia kata dia, kata. Nabi kata, takkanlah aku seorang Nabi nak bohong. Nabi kata, minta ampun balik. Nampak? Prasangka. Okey? Ini sahabat prasangka Nabi curi kain palsu. Allah buat turun ayat Quran. Allah kata apa? Maka nali nabiyyin an yaghullah. Tak mungkin seorang Nabi nak buat kelakuan belot macam tu. Dengan mengambil di belakang mata orang sehelai kain baldu yang telah dikumpul sama-sama harta ghanimah di dalam perang Badar itu. Padahal Nabi SAW sangat tahu tentang hukum pekerjaan itu. Maka janganlah sekalian kamu salah sangka pada kerja yang tidak layak dibuat oleh seorang pesuruh Allah, iaitu Nabi SAW. Dan dikatakan ia memperbuat yang demikian itu. Gamak hampa tuduh Nabi pergi ambil kain tu. Macam tu maksud ayat tu. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan bermula mereka yang membuat belot itu, yakni ambil barang daripada ghanimah itu di belakang mata orang lain, nescaya pada hari akhirat esok dia akan datang dengan memikul barang yang dia belot itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jahil